Ini lembu apa, Tok? Ini ialah Belgium Blue, bakal lembu dari Belgium yang terkenal kerana ototnya yang perkasa. Juga dikenali dengan istilah double muscling, iaitu otot berganda, kerana ada mutasi genetik pada myostatin. Yang ini? Ini lembu yang berasal dari Afrika. Namanya Ankole Watusi. Tanduknya sangat panjang, ada kala berat sebelah seperti ini. Tapi kebanyakan okey je, walaupun berat dan besar. Yang ini? Ini pula ialah lembu boran yang berasal dari Afrika Timur. Jenis lembu yang ada bonggol di belakang dan menjadi antara lembu favorit untuk bakar silang sebabnya dia jenis yang tahan lasak, tahan panas dan tahan penyakit. Yang ini? Ini lembu Brahman. Dia nak sama dengan lembu boran tadi ada bonggol, tapi berbeza bonggolnya. Dan satu lagi telinga lembu Brahman panjang sikit. Cuba tengok betul-betul. Okey, lembu Brahman ni berasal dari India. Yang ini? Ini ialah lembu Angus dari Scotland atau biasanya orang panggil Aberdeen Angus. Lembu ni cirinya memang tak ada tanduk. Lepas tu antara daging lembu yang mahal sebab urat lemak yang halus. Jadi daging dia sangat lembut. Warna dia pula hitam dengan merah. Hidup pada iklim sederhana atau sejuk sahaja. Yang ini? Yang ini senang je nak kenal. Lembu dari England ni muka dia mesti putih. Lepas tu badannya merah ada tompok-tompok putih. Namanya Hereford. Antara kegemaran penternak juga sebab dia mudah untuk dijaga. Ada kebolehan untuk beradaptasi dengan iklim yang berlainan. Lepas tu dia pun agak jinak lah juga. Yang ini? Okey, ini lembu yang hasilkan susu paling sedap dan paling berlemak. Nama dia lembu Jersey. Berasal antara England dengan Perancis. Tengok kantung susu dia, padat. Biasa kalau diorang nak buat mentega yang premium ke atau keju yang mahal-mahal tu, pakai susu lembu ni lah. Yang ini? Ini lembu dari Perancis. Nama dia Charolais, iaitu sejenis lembu yang sangat berotot dan berat. Tapi dia jenis otot normal, tak macam lembu dari Belgium tadi. Penternak pun suka kacuk lembu ni dengan lembu bakar lain untuk dapatkan lembu yang banyak daging. Okey, yang ini pun lembu dari Perancis. Namanya Limousin. Kalau yang tadi putih kan, dia ni warna merah. Dua-dua jenis sado tapi daging Limousin ni lebih sedap. Kalau pilih yang putih tadi lebih berat tapi daging dia agak kasar lah. Lembu dari Perancis memang besar-besar. Tak besar daging, besar susu. Yang ini? Ini lembu yang berasal dari Switzerland. Rupa dia nampak macam nak sama dengan lembu England Hereford tu kan. Tapi lembu Simmental ni lebih besar dari Hereford. Dan bukan setakat daging dia je banyak, susu dia pun banyak juga. Kira kalau ada lembu ni untunglah. Dua-dua dapat. Yang ini? Okey, inilah lembu susu, nombor 1 di dunia. Dialah yang paling banyak produce susu berbanding bakar lembu lain. Kan biasa tengok dekat kotak-kotak susu kan? Macam lembu Jersey tadi, susu dia sesuai untuk buat keju atau mentega, tapi lembu Holstein Friesian ni pula, yang paling sesuai untuk buat susu minum. Dan asal lembu ni dari Belanda. Yang ini? Yang tanduk panjang ni ialah Texas Longhorn. Dari Amerika, tapi sebenarnya dia bukan lembu asal dari benua Amerika. Kisah lama zaman penjajah dulu, tapi uniknya lembu ni berjaya beradaptasi dengan iklim dan cuaca benua Amerika. Jadilah lembu seperti yang sedang kita lihat ketika ini. Yang ini? Yang cantik ni lembu Nelore dari Brazil. Tapi asal lembu ni sebenarnya dari India. Kalau tengok rupanya hampir sama dengan Brahman, kan? Tapi dah berabad punya cerita, bakar lembu ni lebih banyak ada di Brazil berbanding di India. Yang ini? Okey, lembu yang mereka guna untuk sukan bull riding ni bukan sejenis bakar tulen. Dia sebenarnya kacukan beberapa jenis lembu antaranya. Brahman India, Hereford England, Angus Scotland dan Charolais dari Perancis. Dapatlah lembu gila yang ganas ini. Yang terakhir ini, Tok? Ini lembu yang bullfighting. Yang matador lawan lembu tu. Asal lembu ni memang dari Sepanyol. Yang ni memang bakar tulen bukan kacukkan. Tapi daging dia agak liat tak sedap. Jadi orang Sepanyol lebih rela bergaduh dengan dia dari makan.